Hari ini kita bebas berlari di bandar Kuantan. Semangat dan solidariti terhadap sahabat kita di Palestin. Faham for Palestine. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kerajaan Negeri Pahang melalui Sekretariat Pahang for Palestine menganjurkan Pahang for Palestine Run 2025 di dataran MBK ini. Dan acara ini sebenarnya bertujuan untuk menyemarakkan kasih sayang, ingatan serta tanda simpati dan sokongan Kerajaan Negeri Pahang dan rakyatnya terhadap penderitaan rakyat Palestin, khususnya di Gaza akibat daripada kekejaman Israel. Ia bukan sekadar larian tetapi juga tanda sokongan rakyat negeri Pahang terhadap Palestin yang ditindas teruk. Sambutannya baik walaupun masih dalam musim tengkujuh. Tapi alhamdulillah saya tengok sambutannya baik walaupun saya dimaklumkan oleh pihak menganjur promosi memang kena shadow ban lah. Tapi mungkin selepas pada ini kita guna kaedah tradisional, dan melalui larian hari ini peserta juga menyumbang sekurang-kurangnya RM5 seorang untuk tabung ini. Jangan kita kira itu kecil ataupun besar. Yang penting kesanggupan kita, kesedaran kita untuk menyumbang, meringankan beban rakyat di Palestin. Dan gerakan ini akan berterusan dan tabung Pahang for Palestine ini akan terus digerakkan. Beberapa bulan lalu kita telah menganjurkan himpunan Pahang for Palestine di Raub dan bulan lalu di Kuala Krau. Dan insya-Allah ia akan terus dilaksanakan, termasuk acara-acara larian seperti ini untuk menyemarakkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih, rasa simpati serta ingatan kita kepada rakyat Palestin, insya-Allah.